516 bahagi 43. Okey, kita kena buat sifir 4 dan sifir 3. Kita buat sifir 4, kita eja EMPAT 4. Okey, kita akan bahagikan 2 bahagian. Sifar 2, 4, 6, 8. Ulang balik. Sifar 2, 4, 6, 8. Okey, sifar. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Sekarang kita buat sifir 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Okey, kita masukkan dalam kotak sifir. Sifir 4, mulakan daripada 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okey, nombor yang kat dalam kotak merah kita kena tambah. Okey, kita buat dulu kotak merah. Okey, kita tambah nombor dalam kotak merah. 4, 3, 8, 6, tulis balik. 2 tambah sifar 2, 9 kat belakang, 1 kat depan. 6 tambah 1, 7, 2 kat belakang, 1 kat depan. Sifar tambah 1, 1, 5 kat belakang, 2 kat depan. 4 tambah 1, 5, 8 kat belakang, 2 kat depan. 8 tambah 2, 10, naik atas 1. 1 tambah 2, 3, 1 kat belakang. 2 tambah 2, 4, 3 kat depan, 4 kat belakang, tulis balik. 6 tambah 2, 8, 3 kat depan, 7 kat belakang. Jadi kita tengok berapa darab 43 sama dengan 51. 1 darab 43, 43. Kita ambil yang kurang. Okey. Okey, tolak. Baki dia adalah 8. 8 tolak turun 6. Okey, 2 darab 43, 86. Baki sifar. Jawapan dia 12. Siap.